Adakah wajar anda memajak emas dan beli emas lain dengan hasil pajakan untuk menggandakan gram emas? Jawapannya, elakkan daripada memajak apabila menyimpan. Ada yang sanggup gadai barang kemas atau ambil pajakan semata-mata untuk membeli emas. Contohnya, gold bar 50 gram berharga sekitar RM24,000. Jika anda mampu membayar ansuran tebusan pajak setiap bulan, sebenarnya anda juga mampu menabung secara konsisten. Dengan akaun Get Public Gold, anda boleh mula menabung mengikut kemampuan anda tanpa komitmen bulanan serendah RM100. Setiap sen yang anda simpan, kesemuanya masuk ke poket anda dalam bentuk emas. Dan keuntungan daripada kenaikan harga juga milik anda sepenuhnya. Berbeza dengan pajakan, sebahagian besar keuntungan emas anda akan terhakis oleh upah simpan yang dibayar kepada pihak pajak. Malah jika berlaku tunggakan bayaran, ada kemungkinan emas anda akan dilelong dan anda kehilangan aset tersebut. Emas bukan untuk dipajak semata-mata. Simpan mengikut bajet, bukan gadai setiap bulan. Jika anda ada kemampuan untuk berhutang, bermakna anda ada kemampuan untuk menyimpan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.